ada ni nama ni. Satu orang pun tak ada. Salah tempat lah. Betul ni. Takkan tak ada orang? Hello. Yahoo! Yuha! Tak ada orang ke? Hoi, ini orang ni. Ada orang. Apa khabar? Baik. Saya Dol Karim. Saya Talib Besi. Ini, awak tahu siapa yang undang kita kemari? Tak tahulah saya. Ya? Tapi gaya macam ada jamuan special. Mungkin Malay Chambers of Commerce. Awak businessman ke? Ya, saya businessman. Ya, saya menjual kereta second hand. Bila hujung minggu saya melukis, hilangkan stres. Patutlah. Pakaian yang awak pakai ni tak macam orang biasa ni. Ya, memang saya suka kepada kelainan. Ini enjut-enjut ni pun pembawaan. Macam penyakit je. Ya, waktu saya dalam perut ibu saya suka naik kereta api. Maka enjut-enjut. Dah keluar, dah jadi kanak-kanak, suka naik MRT. Enjut-enjut juga. Awak tengok ni, saya ni, ada tokoh macam pelukis dari Paris tak? Pelukis tak ada. Tapi macam penjual kereta second hand ada lah. Alamak, salah gaya. Saya pun penjual buku-buku second hand. Mungkin jamuan ni untuk peniaga-peniaga second hand. Tidak. Di dalam Singapura ni memang ramai peniaga-peniaga Melayu. Selalunya mereka adakan jamuan di restoran besar. Bukan, di hotel besar. Ini restoran kecil aja. Ya tak juga Nak katakan kenduri arwah? Tak mungkin. Jangan-jangan ada kawan lama aku nak nikah lagi tak? Encik Talib. Ya, Cik Dol Karim. Apa cerita ni? Awak tengok lukisan itu betul-betul. Dengan kombinasi warna dan bentuk, cukup menyentuh perasaan. Ini, kalau saya boleh lukis 10 macam lukisan ni, saya hantar kepada rumah anak yatim. Percuma. Iya ke? Ya. Alamak, memang baik ni cadangan tu. Saya ada satu cadangan untuk awak. Ya. Kalau macam tu senang aja. Apa kata awak tolong cat rumah saya? Warna saya tak cerewet. Asalkan percuma aja. Saya ni Cik Talib, anak yatim Cik Talib. Ini, awak baru beli rumah ke? Dah lama terpaksa. Rumah lama dah kami jual. Kenapa? Saya baru bercerai. Kesian. Alah, kalau anak yatim tak sepadan. Tapi kalau suami yatim adalah ni. Ini, kalau awak ni macam gitu, saya pun macam awak jugalah. Kita ni macam senasib. Ya ke? Saya pun baru jadi kapau dalalip. Apa tu? Duda. Sama lah. Alamak, kita memang ditemukan. Ya, tak kesunyianlah kita. Senasib rupanya. Ini saya nak tanya dengan Cik Talib. Tak ingat nak kahwin lagi ke? Tidak. Saya masih sayangkan janda saya. Ini, Cik Dol Karim. Orang lebih suka membeli kereta second hand. Tetapi kalau lelaki second hand, macam awak, macam saya, kenalah modify dulu. Kena repair dulu. Saya ni pelik tengok awak lah. Kenapa? Awak ni minat melukis. Saya? Tapi kenapa pula jual kereta? Begini, semasa saya kecil-kecil dulu, bapa saya kasih saya kertas. Saya lukislah gambar kereta. Besok saya lukis gambar bas. Lusa saya lukis gambar lori. Tulat saya lukis lagi gambar kereta. Bapa saya buang lukisan kertas-kertas tu.
Oh, jadi minat pada kereta ni memang dah lama ada lah. Sampai sekarang ni saya masih suka melukis waktu masa lapang. Tapi ada orang lukis ikut-ikut, lukis abstrak macam Picasso. Tapi saya tidak. Saya lukis aliran kenderaan. Dah datang tu. Awak berdua ni tamu jamuan ini ke? Ya. Kami datang cepat sikit. Nak tahu siapa yang mengundang kami. Boleh tolong ambilkan minuman untuk saya? Itu air buah. Boy, air susu 1 gelas, please. Maaf, saya tak tahu nak ambil minuman tu kat mana. Awak kapten kat sini? Awak tak tahu mana nak ambil minuman? Hei, tengok orang lah dulu. Alright, kapten, Saya ni bukan kapten pelayan tahu. Saya ni Andi Kecupang. Seorang businessman. Maafkan saya, Encik Andi Kecupang. Saya talib besi. Talib besi? Saya businessman. Saya pun. Silakan duduk. Saya nak ke bilik air sekejap. Boleh? Kenapa? Nak minum air sejuk aja ke? Tak ada. Nak ke bilik air. Nak pergi ke sungai kecil. Kecil gitulah. Apa gegar semua buat. Encik Andi Kecupang. Saya Dol Karim. Oh, Dol Karim? Awak meniaga apa ni? Adalah sikit lebih kurang. Cari rezeki halal. Yang sikit lebih kurang ni meniaga apa ni? Meniaga kecil-kecil ke besar-besaran? Oh, saya tailor. Penjahit baju. Baju yang saya pakai ni pun saya jahit sendiri. Alright apa? Baju ni yang nampakkan awak muda tau. Awak ni dah beristeri ke belum? Buta ke mata awak? Saya duda. Dah tua-tua kutuk macam gini pun nak bercerai. Ini ada masalah yang payah nak diselesaikan ni agaknya ni tau. Ceritakan saya. Apa dia punya kes kita? Masalah penyakit. Masa saya sihat dulu, tak ada masalah ni. Bila penyakit tu datang dia punya stres. Alah, Mak. Kenapalah dulu-dulu lagi kau tak wujud dalam hidup aku? Siapa tu? Bukan kau, dia. Dialah wanita yang selalu aku baca dalam novel aku. Cukup segala-galanya. Patutlah kau ni duda. Rupanya selama ni kau hidup dalam mimpi lah. Kau ni tak ada dunia terus lah. Cik Adik, maafkan sekiranya abang mengganggu. Cik Adik tahu apa sebab Cik Adik diundang datang kemari? Jangan takut. Abang ni orang baik-baik. Yang itu tak baik sikit tu. Abang tak makan orang. Abang pun makan nasi macam adik juga. Mari duduk, sayang. Duduk sini. Yeah. Good girl. Yang abang ni siapa? Abang bernama Dol Karim. Abang seorang peniaga. Abang jual buku-buku novel second hand. Jangan takut, abang tak jual kuman. Kuman dah datang. Tiba-tiba aja badan aku dia rasa gatal lah, miang lah. Si tua tu, baju dia dah lama tak cuci. Sebab tu gatal. Ada pijat tu.
Maklumlah isteri dia dah lari. Oh, kesian abang Jangan kesian. Tapi abang ni masih bujang ke? Tanya sekali lagi. Abang ni masih bujang? Curang lagi buta. Soalan yang abang nanti-nantikan tu. Abang memang dalam kekosongan sekarang. Tengah cari calon yang sesuai dan dah ada dekat sebelah ni. Alamak. Jennifer, kau pun datang kemari juga? Kau ni budak kecil. Kau jangan percaya lelaki macam ni. Dia ni dulu pernah kena tangkap polis. Jual VCD lucah. Rated. Fire rated. Otak dia ni terencat sikit. Alamak, Kak. Saya takutlah, Kak. Sebab tadi dia kata dia masih bujang. Bujang? Ish. Kalau kau nak tahu, unta ni duda. Gila talak pula tu. Jennifer. Kalau ia pun kau bencikan abang, kau tak boleh buat fitnah di depan orang ramai tahu. Abang suruh kau nanti. Ni siapa ni? Orang. Banyak awak punya su. Duit nafkah 5 bulan short. Duit muta'ah belum settle lagi. Macam mana awak nak su dia? Jawab. Jennifer, kenapa kau ceritakan hal rumah tangga kita dengan situ? Dengan dia ni? Dia siapa ni? Kak, sudahlah, Kak. Jangan gaduh. Saya takutlah, Kak. Tak. Adik jangan takut. Adik duduk kat situ, Pergi duduk situ. Kau tengok. Unta menggelapu. Unta. Cik Adik jangan percaya dengan cakap burung kakak tua tu. Apa kata ikut abang? Abang ajak makan tom yum dekat tempat lain. Halus jari. Kalau tengok sini. Dah ramai orang rupanya. Lina. Abang Talib, tolong Lina, Abang Talib. Orang ni tak betul sikit. Dia nak mengurat Lina. Hei, Malaron. Tak ada tu perempuan lain yang boleh kau murat, Denny ni isteri aku. Bukan, bekas isteri aku. Talib betul. Dia ni cuma kau punya janda tau. Dah tak ada kena dengan kau. Tapi aku ni. Aku yang akan menyelamatkan janda muda macam dia. Adalin. Melangkau kan? Ingat apa? Playground ke? Lina, mari Lina. Mari, kita jauh-jauh dari si Malaon tu. Lina, jangan tergoda dengan rayuan, pujuk rayu, lelaki mata keranjang. Lina, abang tersangat rindu pada Lina. Itulah, Bang. Kenapa Abang terburu sangat ceraikan Lina? Abang marah pasal Lina tak tahu picit. Picit apa? Picit buat gigi. Kenapalah Lina picit tengah-tengah? Itulah yang buat abang mengamuk. Bukan itu je, Bang. Abang tengok rambut saya ni. Abang yang suruh saya set rambut 24 jam. Betul. Lepas tu abang suruh saya pakai lipstick warna ungu. Betul. Saya tak suka warna ungu, Bang. Lepas tu abang marah Kak Lina 3 hari 3 malam. Abang merajuk tak makan tau. Pasal Lina tak tahu masak asam pedas macam mak abang masak. Ini kes dera isteri ni. Nasib baik kau kahwin dengan perempuan tu. Kalau aku perempuannya, memang dah lama aku masukkan kau dalam jail besi. Adik kecupang. Engkau jangan nak kepo-kepo tau. Engkau jaga je engkau punya tepi kain tu lah. Engkau tu tailor, bukannya lawyer. Okey. Sekarang saya nak awak semua duduk tempat masing-masing. Cik Dul. Budak Cat. Duduk sini. Apa nak tengok? Cik mata mana? Cik Kaling. Bagus. Cik Andi. Bagus. Sinak. Cik Abidah. Adiba.
Cik Adibah. Nampaknya awak kumpulkan janda-janda dan duda kat sini. Saya cuma nak tanya satu aja lah. Apa? Ada awak jemput janda saya? Itu sudah tentu. Nama Cik Jemah ada dalam sinaran jemputan saya. Lagipun saya kenal dengan dia. Dia dulu tu penyanyi kan? Alamak, inilah yang leceh ni. Dulu dia suka menyanyi, tapi sekarang dia suka membebel. Alamak, Cik Andi. Kalau suka membebel, problem lah. Nanti kau datang selera nak makan spoil. Hey, tak sayang gigi Kenapa cakap macam tu? Niat saya ni baik tau bang. Nak baik-baikkan kita ni semua. Duduk aje lah. Bukannya bayar makan percuma. Kalau awak nak baik dengan dia, kenapa libatkan kami semua kat sini? Cik Andi Kecupang. Saya ni sanggup tau bayar Puan Adibah ni tau. Semata-mata nak beri kita ni nasihat. Betul. Awak laki-laki ni semuanya senasib. Awak Cik Dol bercerai pasal awak tak tahu nak puji bini awak. Cik Taib, awak bercerai pasal bini awak tak tahu masak asam pedas macam mak awak. Dan awak Andi Kecubang bercerai pasal awak tak suka mandi malam. Tadi dia kata-kata lagi. Diam. Awak ni, Cik Adibah, tak patut awak ceritakan hal peribadi saya depan orang ni semua tahu. Saya tak suka mandi malam kerana saya ada penyakit. Saya takut kena romotism. Sudahlah, Cik Andi. Bagilah peluang untuk dia jalankan tugas. Tadi kita cepat makan sebelum yang lagi satu tu datang. Betul tak, Yang? Makan. Boy. Awak ni, Janipah, banyak dah berubah sekarang. Tapi kenapalah masih pakai baju obit macam gini lagi? Abang Dol tu cemburu sangat. Saya nak pakai baju fashion, Abang Dol tak kasih. Kata apa? Saya melarang dengan orang lain. Geli hati. Awak yang kuat mengurat pun tahu cemburu. Sini tempat makan. Betul. Ya, betul. Apa khabar? Baik. Cik makan. Ya. Apa khabar? Baik. Awak ni baru 2 bulan lepas saya mengadu nasib dengan awak. Awak lupa ke? Kak, saya tak lupa Cik Jemah. Saya minat dengan suara Cik Jemah. Ya, tapi kenapa Cik Jemah tak nyanyi lagi? Oh, itu cerita ni panjang. Semenjak badan saya dah naik ni, diorang buat konsert tak panggil saya lagi. Bukan senang nak cari badan macam saya ni. Kecil tidak, besar tidak, yang sedang-sedang saja. Tapi kenapa Cik Jemah datang lambat ni? Saya ni sesat. Maklumlah, dah bertahun-tahun tak makan kat restoran. Tak apalah. Cik Jemah duduk sini ya. Terima kasih. Ya, silakan. Oi. Awak rupanya. Saya ingatkan tadi jembalang mana kat bawah meja. Awak ni dulu panggil saya abang. Sekarang awak panggil saya jembalang. Sampai hati. Dulu bolehlah awak suami saya. Sekarang dah tak ada benda lagi Mana nak ada benda? Rumah awak dah ambil. Nasib baik duit CPF saya belum keluarkan tau. Oi, nak ikutkan, saya ada hak dapat duit CPF tu. Bila nak keluarkan? Saya nak pergi haji dulu. Amboi, awak tu berpenyakit. Kalau awak nak pergi haji, awak kena tawaf kat Kaabah tu. Awak kena sa'i, awak kena pergi melontar. Larat ke awak nak buat tu semua? Kang besok-besok jemaah haji tu sibuk nak buat ibadat, awak pula sibuk nak pergi ke hospital. Cik Andi Kecupang. Betul juga awak cakap, barulah saya percaya. Ekor dia dah mula tegak dah. Betul tu. Macam murai dicabut ekor.
budak ni? Ha? Rahsia rumah tangga semua awak bilang dengan dia orang? Tak ada. Siapa pula yang bilang? Awak mesti ingat tahu, Cik Ma. Saya ni bukan suami awak lagi. Awak dah tak boleh membebel dengan saya lagi tahu. Cik Jema. Ya. Cik Jema. Mengikut apa yang ada kat dalam fail ni, Cik Jema. Cik Jema memang selalu suka datang lambat. Pergi pasar lambat, balik pasar lambat, masak nasi lambat, siap pergi jemputan pun lambat. Dia dah masuk jadi ahli jawatan kuasa tingkap. Jadi siapa yang tegur dia pun singgah berbual. Mana tak lambat. Mulut siapa pula yang leza ni? Kenapa cerita saya je masuk kat dalam fail? Kenapa bukan cerita dia pula? Mana ada Adil? Adil? Cerita dia pun ada. Cik Andi. Betul ke Cik Andi kalau sakit Cik Andi cerewet macam baby? Lauk panas sikit Cik Andi mengamuk dan semua nak disiapkan. Betul. Saya ni tak boleh sebarangan. Saya tak boleh banyak garam. Saya tak boleh banyak gula. Lainlah kalau si kembang ni nak saya mati dulu. Oi. Awak ni yang nak bunuh saya. Ada ke patut dia berjalan kaki 1 jam seminggu sekali? Dia paksa saya. Hai, boleh nak putus nafas saya. Sudahlah, sudah. Saya dah bilang buat apa jemput perempuan ni. Habis nak tunggu awak jemput. Daripada hari ke minggu, bulan ke tahun. Alasan awak, restoran punya makanan tak sihat lah. Ikan kerapunya tak halal lah. Tak halal. Excuse me. You. You. Oi, perempuan. Puan berdebah. Adiba. Sorry, salah. Puan Adiba. Saya nak komplain. Silakan. Kenapa awak suruh Janifah duduk dekat meja saya? Cik Dol. Ya. Janifah tu kan bekas isteri awak. Ya. Bila awak nak bermaaf-maafan dengan dia? Nak berbaik-baik dengan dia? Baik. Daripada tadi saya buat seseorang tu tak? Dia duduk tegak macam patung kat shopping center. Nampak patung? Dari tadi tak nak minta maaf. Dok komen aja. Komen itu, komen ini. Dia kata baju saya tak betul lah. Tudung saya tak betul lah. Celak saya tak betul. Memang betul cakap awak tu. Dia tak kasih awak melawar. Tapi kalau dia tengok perempuan lain lawa, mata dia terjojol nak keluar. Cik Dol. Duduk sana. Budak jahat. Cik Dol, awak ni pun satulah. Awak langsung tak tahu nak ambil hati isteri awak tahu. Mengikut apa yang ada dalam fail ini, awak tak pernah ambil hati isteri awak. Bila awak minta kopi pun, awak tak pernah cakap thank you. Betul tu Puan Adiba. Dia kalau minum kat kedai kopi, dia cakap thank you to apik kopi. Jangan busy body. Saya takutlah orang gaduh-gaduh kat sini tau. Tidak. Hei, talik bersih. Bukan macam nak kena bersih baik. Jangan confuse, brother. Jangan confuse. Kau sebenarnya sebelah pihak mana ni? Sebelah pihak perempuan ke sebelah pihak lelaki? Alamak, Dol Karim, aku confuse bingung. Ayolah, aku sebenarnya memihak kaum lelaki. Kalau macam tu bagus. Macam itu bagus. Ikut aku keluar dari sini. Alright. Sah jamuan ini adalah strategi orang perempuan untuk nak memalukan orang lelaki. Mana maruah kita nak taruh? Bang Dol, bila masa saya nak malukan abang ni, abang juga yang cakap selalu, isteri jangan menderhaka dengan suami. Tak boleh masuk syurga. Masuk neraka kan? Betul. Kau diam. Janifah. Apa? Sejak bila kau pandai melawan ni? Sejak bila? Dulu tak macam gini. Pasal diri ke? Awak tak pandai masak tom yum, abang sabar tu, Janifah. Saya pun sabar. Sejak abang pas racing kereta, abang dah tak sabar lagi. Awak juga ambil pasal. Awak yang juga. Bila saya ada lesen kereta je, awak berubah perangai tau. Awak dulu dah sekarang dah pernah jadi detektif. Mana saya pergi semua nak tahu. Siapa semua nak tahu.
Saya tak tahu. Saya beritahu. Kenapa sejak awak beli kereta, awak tak bayar duit nafkah saya? Pelan sikit dah. Kenapa tak bayar duit pasar saya? Aku dengar. Betul tak? Betul tak? Betul? Betul tak? Halo, Betul. brother. Halo. Halo. Betul tak? Diorang nak malukan kita. Nak malukan kita, brother. Kita baik cepat-cepat kita keluar daripada sini. Kita belah. Alright, man. Nak belah tu belah dah malu. Belah je lah. Ngajak-ajak orang. Hello. Goodbye. Hai. Good. Lina, abang ni keluar sekejap ya. Abang nak pergi pujuk si Dul Karim tu. Lina jangan tengok lelaki lain tau. Warning Cik Adik Kecubang tak nak keluar sama dengan kita. Nampaknya aku ada harapan boleh pujuk janda aku. Kau pergilah pujuk si budak jahat tu dulu. Yelah, tapi jangan lama-lama. Takut Cik Andi kena keroyok orang perempuan. Ya, abang pergi dulu ya. Seto lagi. Kak, saya takut kak. Saya datang cuma nak makan bukan nak gaduh. Hei, kau jangan takut. Diorang kalau bully kau, aku saman diorang dekat mahkamah. Sekarang kau pergi ambil kursi tu, datang duduk sini. Mari bincang dengan kita sekejap. Jima. Kalau kita balik semula, tidur boleh buka lampu. Awak ni nak biji mata saya terbeliak sampai ke pagi. Dah keturunan saya tu tidur dalam gelap. Macam mana? Baiklah. Awak dah berhenti menyanyi. Tapi awak masih belum berhenti membebel. Belum berhenti makan. Maksud saya kurangkan makan. Jaga berat badan. Apa ni? Banyak syarat-syarat. Siapa yang bilang awak saya nak berbaik dengan awak ni? Cik, Puan Adiba yang cakap. Dia adakan jamuan ni tujuan dia murni. Nak baikkan kita semua. Tak itu? Sudahlah. Lagi baik awak ikut geng-geng awak tu kat luar. Saya nak berbincang dengan Cik Adiba ni. Apa lagi berdiri kat sini? Nak bertelur ke? Jina, Cik Adiba. Macam mana ni Cik Adiba? Nak suruh saya lihat mata. Cik Jima sabar. Kita boleh settle benda ni. Aku heranlah. Tiba-tiba je korang berdua boleh berlembut tu. Engkau ni Dul Karim. Awal dari beria kau nak bela kaum lelaki. Dah tak ada jalan lain, Andi. Dia nak saman mahkamah. Pasal aku dah lama tak bayar duit nafkah. Oh, jadi rupanya kau ni pun tergolong lelaki zalim. Dan kau ni talik besi. Aku tengok kau ni macam lalang tau. Tak ada pendirian. Kau kata kau orang seniman, nak cari kelainan. Tapi aku tengok macam ni juga bergegar-gegar aku bulu kilit. Bingung nanti pula. Itu dalam seni. Tapi dalam rumah tangga, nak cari kelainan, itu cari naas namanya. Puan Adiba nak buat laporan pada polis. Pasal aku mendera isteri. Tapi aku tengok isteri kau tu cantik, tak ada luka, tak ada patah pun. Ini mental torture. Aku non selama dia jadi isteri aku tu, dia mendera batin, tekanan jiwa. Dahsyat ni kau. Aku yang tua ni pun tak reti nak dera isteri macam tu. Complicated. Aku cuma tahu sepak terajang.
macam sekolah makan. Ya. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada awak-awak yang sudi bertolak ansur. Yang sudi tak jadi balik. Kalau awak-awak balik, apalah jadi dengan jamuan kita ni kan? Teacher, Yes. saya ada satu permintaan. Apa dia? Boleh tukar minuman tak? Awak nak minum apa? Mintakan saya susu 1 gelas. Oh, sorry. Resepi-resepi hari ini sudah ditentukan. Awak semua mestilah belajar bahawasanya tak semua yang awak nak awak boleh dapat. Bersyukurlah pada apa yang ada. Faham? Faham. Puan Adibah, Ya. cakap macam falsafah. Ya. Saya nak tanya bila kita boleh makan. Oh. Saya dah lapar. Pelajaran kedua. Jadi suami janganlah gelojo. Belajarlah bersabar. Simpatilah dengan isteri yang sedang masak di dapur. Faham? Bagus. Cik Adibah, saya tak boleh makan kambing. Saya minta tukar lauk lain boleh? Pelajaran ketiga. Kalau awak seorang yang tak boleh makan kambing, jangan halang orang lain tak boleh makan kambing. Apa nak jadi daging-daging dekat pasar tu tak lakulah. Faham? Silakan. Terima kasih, DJ. Ya. Sekarang awak-awak semua boleh makan. Silalah. Jamuan hari ini saya nak namakan jamuan ini untuk orang-orang kecundang. Sila makan. Sila. Cik Dol. Cik Dol. Kenapa awak tak makan? Puan Adibah, baru saya percaya selama ni rupanya mata saya buta. Gajah dekat seberang pulau. Saya dengar. Tapi rusa. Bangau? Bangau ya? Bangau dekat depan mata saya tak nampak. Saya buta. Baik, saya buta kat mata saya. Dasar lelaki mata keranjang. Asyik tengok cantik luar saja. Nasib baik ni hari aku tak over makeup. Kalau tidak entah burung apa pula dia kata aku. Kalau awak jadi burung bangau, saya susah yang. Bila kejap, Makan. awak nak terbang makan. Puan Adibah, Ya. saya rasa. Oi, Oi. sedapnya tom yum ni. Perempuan Thailand ke yang masak? Kukan. Dah kenapa pula si tua ni? Sawadika, Niknoi Sakan. Kan cakap. Saya yang masak lah, bang. Ya ke? Sejak abang tinggalkan saya kesorangan. Oh. Saya hilangkan boring. Saya pergi belajar kursus memasak. Alhamdulillah, Janipah. Tak sia-sia kau belajar masak. Sedap asam pedas ni. Asam pedas ni Lina suruh mak abang masakkan je apa? Apalah abang ni. Lina sendiri pergi rumah mak tau. Lina suruh mak tunjukkan macam mana nak masak lauk asam pedas special ni tau. Ya. Sedap bang. Sedap. Ya, sedap. Pelajaran keempat. Janganlah puji masakan mak awak depan isteri. Hati isteri boleh terguris pedih. Faham? Tali besi! Kau ingat mak kau kurang dia pada masak asam pedas ke? Mak kau pandai kau! Dul Karim. Cakap aku punya suka lah. Aku punya pasal lah. Sekarang Lina dah tahu masak asam pedas. Aku boleh stop makan nasi kat kedai. Bang, kenapa ni bang? Korang ni nak bergaduh ke nak berdamai?
Okey. I'm alright. Alright, amboi. Cik Saleh. Ya, Puan Adibah. 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 Saya. Awak tu jangan pandai cakap aja. Awak tu dah lah bekerja satu hari suntuk. Malam bawa awak balik. Kalau hari Minggu, awak keluar merayap seorang-seorang. Bawa bros, bawa cat. Nak jadi pelukis lah katakan. Tapi kalau ia pun, bawalah Dak Lina ni sekali. Dia ni kan jenis penakut. Puan Adibah, saya banyak kerja. Hujung minggu, saya melukis untuk hilangkan stres. Stres awak aja awak kira. Isteri awak yang tinggal seorang tu lagi stres. Lain kali telefonlah kita dulu. Apa bang? Betul bang. Kalau saya tinggal seorang kat rumah kan, saya selalu mengigau Spiderman datang panjat dari tingkap tau bang. Allah, Spiderman ni Spiderman malaon tau ni. Lina banyak sangat tengok kartun. Lain kali, Lina tengok bola. Kalau kita ada anak, kita anak lelaki lah kita nak dia macam David Beckham. Bang, kenapa ni? Siapa sebut ni? Ya Allah. Awak ni. Bang. Dari tadi saya tengok semua puji bini masak sedap. Awak tak puji ke saya? Saya masak lauk tahu ni berkhasiat. Tak ada santan tau bang. Saya tak nak puji awak depan publik. Takut tegak ekor awak. Cik Andi. Puji-pujian tu tak kira tempat. Asalkan ikhlas. Tapi saya heranlah tengok lelaki-lelaki kat sini ni semuanya degil. Cik Andi, sekarang ni saya nak tahu sama ada awak nak berdamai dengan Cik Jemak ke tidak. Saya mahu. Tapi dia mesti tunaikan satu permintaan saya. Apa lagi bang? Saya semenjak hidup seorang, saya dah kurangkan makan. Saya dah tak bercakap, tak membebel lagi kerana tak ada orang yang nak membebel dengan saya. Dulu masih kita suami isteri, siang malam awak asyik dengan baju tidur je. Kalau awak masuk tidur, hidung saya ni kempas-kempis bau ikan goreng, tahu tak? Ya, betul. Saya boleh tukar baju tidur tu. Tapi awak boleh tak belikan saya baju pejama kilat macam Jennifer Lopez pakai? Baik. Kalau tidur saya nak buka lampu kecil. Tak nak tidur dalam gelap. Boleh lemas. Awak boleh pakai spotlight nak tidur. Tapi mulut tu diam sikit. Cik Jemak, kenapa dengan mulut dia? Ish, awak tak tahu. Dia ni kalau tidur, mulut tak tahu diam komen. Awak tahu, ada ke patut bila dia tengok saya tidur, dia kata saya tidur macam ikan buntal dalam bakul. Tak patut. Lelaki zalim. Dah berpuluh-puluh tahun dia jadi isterinya, baru sekarang dia nak komplain. Apa ni Cik Andi kecubang? Isteri awak kecil molek cantik bolehlah awak cakap. Awak belum tua lagi. Besok-besok kalau isteri awak kecil molek tu dah mula mengembang, barulah awak tahu. Kita nak tengok. Sekarang ni saya nak tahu siapa yang betul-betul yang ingin nak berdamai. Angkat tangan. Yeay, bagus. Awak ni dah kenapa bang? Kalau awak dah tak sudi, saya nak balik lah. Buang masa je. Cik Andi, dalam perkahwinan, kita mesti selalu berkomunikasi. Kalau kita ada masalah, kita jangan simpan di hati. Faham? Faham. Cik Talib. Saya. Cik Talib, awak tu belajar-belajarlah luangkan masa untuk isteri awak. Kalau awak pergi rumah mak awak bawalah Dak Lina ni. Ya, sekali-sekali tu awak pujilah Dak Lina ni depan mak awak. Boleh?
Boleh. Bagus. Cik Dol. Cik Dol, awak tu janganlah cemburu buta, Cik Dol. Mulut tu selalu-selalulah puji isteri awak ni. Kesian kan dia? Kalau awak tak tahu nak cakap thank you, awak boleh cakap sia-sia ni. Ataupun Nandrik. Amak. Cik Jennifer. Ya, Cik Adiba. Ya, saya baru dapat tahu bahawasanya rambut Cik Jennifer hari-hari bersepar dekat atas lantai. Dah 2 line saya. Diam! Jahat kau. Jadi Cik Jennifer, boleh tak Cik Jennifer vacuum? No problem. Bagus. Ni Cik Adiba. Ya, saya. Besok-besok kalau kita ada masalah, kita boleh terus jumpa Cik Adiba. Boleh. Dah tentu boleh. Pintu pejabat saya sentiasa terbuka untuk awak-awak semua. Tapi besok awak-awak jangan datang ya. Pejabat tutup. Oh ya. Kenapa, Cik Adiba? Saya nak pergi mahkamah. Cik Adiba, kenapa tak suruh mereka tu berdamai macam kita ni? Betul. Saya nak tuntut cerai dengan suami saya. Kenapa ni? Apa sal? Kenapa Cik Adiba? Lelaki ni semua memang tak cukup dengan satu. Betul-betul. 20 tahun aku kahwin. Abang sekarang ni awak. Bercakap dah. Aku tak lawan. Tahniah. Jangan terperanjat. Manusia tak sunyi dari kesilapan. Yang penting lekas-lekas kita betulkan. Betul Betul tu Cik Tuan. Biar macam mana pun kerja Puan Adiba adalah kerja yang amat mulia. Betul. Cik Adiba. Bang. Lama. Sekejap, Bang. Bang, Apa? kalau kita esok-esok jadi berbalik semula, saya nak minta satu permintaan. Apa dia? Boleh tak? Nak apa? Satu aja. Cakaplah. Saya nak beranak lagi satu boleh? Kenapa ni, Bang? Pingsan ke orang tua ni? Bukan pingsan, kepanasan. Pakai baju over sangat. Ya tak ya. Cik Jemat, Ya. ni tak apa-apa ke? Saya terlupa dia ni ada darah tinggi. Kalau dah tahu dia ada darah tinggi, kenapa Cik Puan minta anak lagi? Kita tak boleh berdiam diri. Sekali dia gini. Bang, jangan pergi dulu, Bang. Bang, jangan tinggalkan saya, Bang. Saya tak nak jadi janda 2 kali, Bang. Alah bang, saya takut tengok orang mati lah bang. Lina nak balik lah. Lina sayang. Orang mati, esok orang-orang hidup semuanya mati. Tapi kalau boleh kita hidup bersama, mati bersama ya bang. Sebab kalau Lina mati dulu, Lina tak rela tengok abang kahwin lagi. Orang dalam kesusahan, kau berlakon Siti Nustan pula. Talib besi. Cepat panggil bas jenazah. Alhamdulillah. Niat betul nyawa dia. Kita bawa dia ke hospital. Dia pingsan lagi ni. Tak payahlah sibuk lah. Hospital. Bil aku. Kadang-kadang gocek. Pil dia kucing. Lekas. Cepatlah. Hidup juga dia rupanya. Aku nak bunga derma tadi. Jatuh pil dia tu semua. Nak ni air dia cik ni. Kibar. Banyak minum nanti ya.
okey lah tu. Dah okey bang? Okey. Bang, Ah. boleh kan? Satu lagi. Sebuah terbitan Mediacorp Studios untuk Suria.